Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Yes. Berani betul aku. Aku beli kasut ni sebab aku nak rasa dan aku nak buat review supaya aku tahu macam mana rasa dia. Maybe supaya korang tak tertipu juga. Itu dia. Kasut apa? Jarang-jarang kita dengar orang pakai kasut ni untuk berlari. Sebab biasanya orang pergi main badminton. Kasut keluaran daripada Li-Ning, iaitu Li-Ning Shadow 3 Essential. Uish, nama dia. Tapi kau tengok, berlubang mat. Kita cerita sikit untuk spek berat dia. Mak ai 360-370 gram macam tu. Dia punya stack height adalah 40 mm. Heel drop adalah 10 mm. Dan ini kan, aku nak kata racing shoes pun boleh juga. Aku nak kata daily trainer pun boleh juga. Kasut raya pun boleh juga. Boleh buat kasut jalan-jalan. Li-Ning adalah satu brand yang sebelum ni dia fokus dekat badminton, yang kita tak perlu nak petikaikan lah. Sebab aku rasa model dia lindan kot. Tapi Li-Ning juga dia keluarkan banyak jugalah kasut kan, untuk running, especially sebab aku runner kan. Dan memang ada salah seorang sahabat aku tu, Amir tu, dia kerja dekat China. So dekat sana lagi banyak lah model-model Li-Ning yang keluar. Dan satu ni Li-Ning apa benda tak, carbon plate, dia pakai memang sedap. Rasa best dia tu macam kasut-kasut running China yang keluar dekat Malaysia ni lah, macam X-Tab, macam Bimai semua tu, 361. Jadi aku rasa tak adalah asing sangat Li-Ning kalau nak ikutkan dalam larian punya dunia ni kan. Cumanya dari segi design, kau tengok dia punya design dia. Ini kalau orang tengok ni dan disekebut andaian kan, dia ingat kasut ni kau pijak, dia pergi spring return tu. Kita cerita sikit lah dia punya kelebihan-kelebihan dia lah. Okey, dekat apa dia cakap dia pakai cool shell punya teknologi, di mana walaupun kaki kau panas dan sebagainya, kau akan rasa cool lah. Nama pun cool shell. Jadi dari segi breathable lah, senang cerita, sangat-sangat lah bagus. Dan juga dia punya midsole ni, aku rasa dia pakai EVA foam yang normal sahaja, tak ada masalah. Cumanya dekat bawah ni kan, kau tengok bawah ni bukannya carbon plate tau. Ni bawah ni dia pakai macam TPU plastik macam tu. Dia tulis kat sini rebound by Jiang Technology. Dan yang bawah ni
Kau tengok yang selapis ni kan. Ni kan. Satu plate ni kan. Ni bukan plate tau. Dia sebenarnya adalah getah groove rubber dia panggil, dan memang kalau dari segi durability dia memang sangat-sangat ngam. Sebab ni satu lapis ni, ini adalah outsole dia sahaja tau. Bila aku pakai pula, mesti kau nak dengar kan macam aku pakai feel dia. Bila aku pakai dengan apa orang kata, andaian yang kasut ni memang macam spring return toing gitu. Tak ada pun. Okey, cumanya dapatlah rasa dia punya shock absorption tu, dia memberikan sedikit bounce. Bila engkau lari, bila jalan pun sama juga, rasa macam ni. Macam tu. Dari segi shock absorption dia sangat-sangatlah bagus, tapi dari segi propulsion aku rasa dia tak create apa-apa propulsion sangat. Energy return pun aku rasa dekat level-level medium saja. So dia lebih kepada bounce. Kau ingat bounce dengan yang macam spring punya melompat tu dua benda yang berbeza. Bounce tu dia sekat macam ni. Macam tu saja. Aku pakai untuk 3K saja macam tu sebab aku tak sempat. So far tak ada masalah. Aku lari dari segi stability kan. Nampak macam ni dia tak balance kot, macam tak ada. Sangat-sangat stable, dan dari segi grip pun sangat-sangatlah okey. Cuma kasut ni berat babe. 370 gram kot. Dan mungkin aku tak tahu. Aku dapat rasakan macam kalau lama-lama aku pakai ni maybe kaki boleh sakit kot. Tapi aku tak tahulah, wallahualam. Mungkin korang kena try sendiri kot kalau terasa nak pakai kasut ni untuk 2 jam half marathon ke. Tapi Li-Ning ni sebenarnya salah satu brand yang orang pandang rendah dan orang tak expect banyak sangat. Samalah dengan brand-brand China yang lain. Tapi percayalah cakap aku, korang pergi je try, ataupun kalau nampak member kau pakai yang brand-brand macam Li-Ning ke, X-Step ke, 361 ke, Kiaoden lah benda kan, kau try pakai, korang akan terkejut. Dan ni nanti pula akan sampai lagi satu brand yang mungkin korang tak pernah dengar. Langsung aku tengok review dekat internet pun tak ramai yang buat, tapi orang cakap kasut ni boleh lagi hebat daripada Alpha Fly 3. Yang ni harga dia dijual 599 kalau tak silap aku lah. Lepas tu adalah gerbuk-gerbak diskaun lah, jadi member semua dapatlah harga dalam 549. Dan aku beli ni dekat butik, so dapatlah apa orang kata, t-shirt free, cap free, stocking free, macam tu lah. Itu ikut kedai. Mungkin kedai Li-Ning kat cawangan kau dia tak bagi, tapi yang dekat IOS Mall dia bagi. Tapi yang terpaling best sekali dia punya design lah. Sebab tu aku cakap kasut ni boleh buat untuk raya. Kau nampak belakang ni nampak? Dia boleh tukar-tukar. Dia jadi snake Li-Ning, snake Li-Ning, snake. Macam tu. Dari segi colour apa semua kan. Dari segi nampak, futuristik gila kasut ni. Tapi jangan biar rupa dia menipu korang. Dia tak ada apa rasa ting. Tak ada. Kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada Catur Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kalau aku dapat Li-Ning yang racing punya shoe yang aku cakap memang aku pakai tu, nanti aku buat review untuk korang juga. Dan please look forward, Li-Ning ni satu brand yang dahgah, tapi dalam sukan badminton lah, bagi juga peluang untuk diorang buat kasut running. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Padu design dia.